Okey, ni kita dah sampai di transportation kita. Sangat-sangat selesa, sangat best. Jom kita tengok dalam, jom. Kita tengok tour dalam. Memang transportation dia sangat-sangat selesa, sangat-sangat selesa. So let's go, kita pergi Batam dengan Al-Haraman Vacation. Okey, kita tadi dah sampai di Batam daripada JT. Lebih kurang dalam 20 minit. Kita sekarang ni sampai-sampai, sekarang ni dah waktu tengah hari, pukul 12 suku. Jom kita makan tengah hari di Ranah Minang Nagoya. Bukan ni. Betul lah. Inilah dia. Ni menu spesial kampung, masakan Padang. Jom kita makan masakan Padang di Batam. Jom. Kita tengok dia punya kat sini, kita boleh tengok dia punya macam-macam menu dia ada. Tempat dia pun selesa, ada aircon sejuk. Dan masakan dia subhanallah. Kita tengok kita tengah hidangkan untuk kita punya Al-Haraman Group punya. Kita tengok dia punya menu-menu dia, masakan Padang. Jadi inilah menu awal kita sampai saja di Kota Batam. Inilah kita akan dihidangkan dengan masakan Padang.